Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Khadijah Nisrina binti Muhammad Asari dari Duling TV. Pada hari ini, Asrama Sekolah Menengah Agama Jurang Guling akan mengadakan penutup bagi orientasi asrama sesi 2025. Mari kita saksikan bersama. Indah masyarakat mereka kata selamat datang para tamu dengan ini mengatakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berusaha Tuan Haji Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Direktur dari اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد بالله موفق وبالله الله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا أنت العظيم الجليل تكون يا سميع وتحتمل فتكبرين في مجلس menurut ilmu al-kafi. Kemudian terang pada air Azhar juga ada perangan. Dan kemudian penutupan minggu organisasi budaya asrama. Terima kasih kepada kedua ini. Kini saya berada bersama Cikgu Mahadi untuk menanyakan beberapa soalan. Soalan pertama saya, Cikgu, apakah tujuan utama program ini dilaksanakan? Tujuan utamalah, terima kasihlah kepada pengacara, pemberita yang menemu ramah saya. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membimbing para pelajar agar mengikut ataupun membiasakan diri dengan asrama lah. Sebagaimana kita sedia maklum, sudah beberapa bulan awak balik rumah dan ini baru hadir. Jadi kita ingin mengembalikan kenangan awak kepada peraturan-peraturan asrama. Daripada itu, untuk mendidik pelajar-pelajar berdikari agar tidak terlalu bergantung kepada ibu bapa lah, sebagaimana mencuci pakaian dan sebagainya. Dan teras utama adalah agar silaturahmi antara pelajar-pelajar senior, pelajar junior terjalin, mewujudkan sebuah keluarga asrama di JAS. Boleh saya tanya soalan kedua, Cikgu? Okey. Pada pendapat Cikgu, sepanjang program ini dilaksanakan, apakah perubahan yang dilihat berbanding tahun lepas? Sebagaimana yang kita maklumlah, perubahannya amat ketara. Yang pertama, dari kalangan pelajar puteri. Kalau tahun lepas pelajar puteri 2-3 orang saja yang solat berjemaah, terutamanya pada waktu subuh. Sekarang saya tengok 2-3 penuh. Hampir semua pelajar, sekitar 80% lah yang hadir solat berjemaah fardu subuh. Selain daripada itu, pelajar juga sudah nampak kerohaniannya yang bagus lah. Dan juga silaturahim sesama guru. Mereka tidak kekok untuk memberi salam lah kepada mana-mana guru. Itu perubahan ketara setakat yang saya tengok sepanjang minggu orientasi ini berlangsung. Okey, terima kasih Cikgu kerana dapat meluangkan masa bersama saya. Okay, terima kasih Cikgu. Sekarang saya bersama Kapten Aspuri, iaitu Afiqah Fakihah. Soalan pertama saya, apakah yang anda harapkan daripada pelajar asrama pada masa hadapan? Harapan saya untuk pelajar asrama pada masa akan datang, saya berharap agar prestasi yang ditunjukkan pada masa ini akan berkekalan sehingga ke akhir tahun dan sehingga ke tahun-tahun yang seterusnya. Untuk prestasi yang ditunjukkan itu sangat bagus dan memuaskan hati saya. Saya Sekarang saya bersama dua orang pelajar Aspuri, iaitu Nadira Ayuni dan Amani Soleha. Okey, Nadira Ayuni, apakah harapan anda setelah program ini selesai dijalankan? Harapan saya selepas program ini selesai, saya mengharapkan supaya program sebegini dijalankan pada setiap tahun dan saya mengharapkan penghuni asrama iaitu Aspuri dan Aspuri dapat mengamalkan apa yang
perkara baik yang ada dalam program tersebut seperti solat berjemaah 5 waktu, mendapati masa dan sentiasa mendengar arahan warden-warden. Itu saja. Terima kasih Najah Ayuni. Okey, Amani pula. Apa perasaan anda selama seminggu duduk di asrama? Seronok. Kenapa seronoknya? Sebab dapat spend time dengan rakan-rakan sebab lama dia tak jumpa kan sebulan ni. Lepas tu bila masuk ni rasa seronok lah. Dapat bertemu muka, bersenggang mata gitulah. Okey, terima kasih Amani dan Najah Ayuni. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami, Duling TV. Terima kasih.